Walaupun terguris hati ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari guys. Hari ni hari Isnin. InsyaAllah kita akan berpuasa 9 Ramadan insyaAllah. Okay, now saya just nak berborak lah tentang suasana kita berpuasa waktu zaman kita kanak-kanak dulu dengan zaman kita dah dewasa sekarang ni ataupun remaja sekarang ni. Sangat-sangat berbeza geng. Saya contohlah macam saya saya dengan geng-geng saya waktu di sekolah rendah, sekolah menengah dulu. Dia nampak macam happy, relax saja tahu kalau berborak pun tentang nak buka apa, nak study kat mana. Benda tu jadi macam satu yang di angin lalu saja faham tak maksud saya? Cuma sekarang ni waktu umur kita dah meningkat ni, insya-Allah geng-geng 75 ni tahun ni dah masuk 5 series So kita berbincang ni dengan suasana yang lagi meriah dengan gelak ketawanya, dengan suasana yang harmoninya apabila rakan-rakan kita berborak tentang nak makan apa, tunjuk gambar makanan. Ianya adalah, jangan kita salah anggap lah kita ni dah dewasa, dah matang. Apa yang kita bincangkan adalah satu suasana yang muhibah, yang mendatangkan rasa keharmonian. Itu sebenarnya yang kita semua rasa. Saya dan kawan-kawan saya kita merasakan perkara begitu. Dan Alhamdulillah inilah yang sepatutnya ada dalam setiap komunikasi kita bersama rakan-rakan, khususnya dengan adik-beradik ataupun rakan jiran tetangga lah Sebab apa? Apabila kita lurus saja dan kita berborak ataupun berkomunikasi tu secara serius saja, dia tak mendatangkan satu keindahan dalam jiwa kita. Macam contohlah rakan-rakan saya ni Faizal, Muhammad Faizal Epik, Syaridan Shan, kita ada lagi Muhammad Shanas, Saiful Nizam, Kamarul, Muhammad Fazli. Ni geng-geng saya ni waktu dah jana dulu, sekolah rendah kebangsaan Syekh 6 Shah Alam. Assalamualaikum geng. Okey. Dan ramai lagi Zain Azrai, Suhaimi, Syahrul Hilmi. Nak sebutkan satu persatu tu memang ramai geng. Dan saya ingin berjumpa lagi dengan mereka. Dan yalah, kita rakan-rakan walaupun tidak bersua, tidak dah lama tak nampak muka, tetapi rasa kerinduan itu tetap ada insya-Allah. Assalamualaikum.